Tahukah anda bahawa nama Brunei dipercayai berasal daripada ungkapan lama Barunah? Menurut legenda, ungkapan ini disebut oleh pengasas Brunei, Awang Alak Betatar, apabila menemui lokasi yang subur dan strategik. Ungkapan Barunah membawa maksud inilah tempatnya, dan lama-kelamaan disebut sebagai Brunei. Pada abad ke-14, Awang Alak Betatar memeluk Islam dan bergelar Sultan Muhammad Shah, Sultan pertama Brunei. Empayar Brunei kemudian berkembang pesat, merangkumi sebahagian besar Borneo, termasuk Sarawak, Sabah dan sebahagian Filipina. Brunei menjadi pusat perdagangan penting dengan kapal-kapal dari China, Arab dan India singgah di pelabuhannya. Namun pada abad ke-19, kuasa empayar mula merosot akibat tekanan penjajahan dan kehilangan wilayah. Pada tahun 1888, Brunei menjadi negeri naungan British sebelum mendapat semula kemerdekaan sepenuhnya pada 1 Januari 1984. Hari ini, Brunei ialah sebuah negara Islam yang kaya dengan hasil minyak, aman dan berdaulat di bawah pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah. Nama Brunei bukan sekadar sebutan, ia mewakili warisan, kepercayaan, dan semangat kebangsaan yang bermula sejak ratusan tahun dahulu. Skim kisah bagaimana nama Brunei tercipta, dari Barunah kepada sebuah negara yang disegani di mata dunia.